Okey. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan dan terutamanya kepada Cikgu Melina kerana sudi meluangkan masa pada hari ini untuk kita menemu rama dengan tujuan untuk menyiapkan kerja khusus kita pengajaran Nahu dalam bahasa Melayu. Oleh itu, sebelum kita memulakan temu rama kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hawa binti Muhammad Jua dan seterusnya. Saya Ria Asyikun Merafi Zaidora. Saya Zeri Jainis. Dan saya Esteloria. Okey, waalaikumsalam. Nama saya Jasper Chong, Setia. Okey, waalaikumsalam semuanya. Saya Melina, guru praktikal di SMK Agama. Okey. Pertama sekali, soalan yang kami ingin ajukan kepada Cikgu Melina adalah apakah kaedah pengajaran utama yang cikgu gunakan untuk mengajar, terutamanya untuk bahagian tata bahasa? Kaedah yang saya gunakan adalah kaedah contohnya macam kaedah yang saya gunakan adalah melalui saya selalu guna PowerPoint lah. PowerPoint, guna LCD lah. LCD sama ada saya buat di perpustakaan, terutamanya banyaklah saya menggunakan perpustakaan. Jadi murid-murid di sini dia lebih kepada macam di SMAC ni kan, dia lebih kepada moden lah. Jadi saya perlu ada slide semua tu untuk menarik minat pelajar untuk mengingat apa yang saya ajar. Okey, seterusnya, soalan yang seterusnya. Saya bahkan sorry, kamu dengar juga suara saya? Dengar. Sorry, tidak hotline di sini, kejap. Sorry, Cikgu. Okey, untuk soalan saya, Cikgu, bagaimanakah Cikgu menyesuaikan kaedah itu mengikut kebolehan murid? Sebab kita tahu kan murid ada 3 kebolehan, sama ada dia tinggi, sederhana, dan rendah. Okey. Bagaimana saya kaedah itu untuk bagi saya, bagaimana kaedah pengajaran utama bagaimana saya menyesuaikan kaedah untuk mengikut kaedah itu 3 tahap, tinggi, sederhana, dan rendah kan. Saya memberikan aktiviti latihan secara individu dan berkumpulan. Kalau melalui individu tu, saya bagi dorang latihan. Di situ saya boleh tengok tahap penguasaan dorang, yang mana rendah saya boleh tahu, yang mana sederhana saya boleh tahu, dan yang mana rendah saya boleh tahu. Begitu juga dekat kumpulan. Dekat kumpulan tu saya dapat melihat cara dorang berbincang sesama kawan. Itu je lah. Okey, satu last soalan untuk dari saya lah, Cikgu kejap. Tadi kan Cikgu ada cakap bahan bantu mengajar yang Cikgu gunakan selalu adalah macam slide, Betaminda begitu. Okey. Bagaimanakah bahan bantu mengajar tersebut membantu murid untuk memahami isi pelajaran? Bagaimana? Saya selalu membuat aktiviti kuis. Dekat situ kalau melalui aktiviti kuis ni, pelajar macam mudah mengingat sebab aktiviti tu bermain sambil mengingat. Jadi contohnya macam saya terbuka kepada siapa-siapa yang menjawab soalan melalui kuis tu. Siapa yang menjawab siapa yang tahu jawapan datang ke depan. Macam tu. Jadi dorang melalui aktiviti tu juga dorang
tidak mudah bosan lah kalau aktiviti kuis tu, sebab dia bermain sambil belajar. Contohnya saya gunakan kuis word wall lah, macam tu. Dengarkah? Dengar. Dengar. Oke, soalan seterusnya adalah apakah pendekatan cikgu untuk menarik minat murid supaya mereka tidak bosan belajar tata bahasa? Okey, apa pendekatan saya untuk menarik minat pelajar? Macam saya cakap tadi lah, saya akan membuat aktiviti belajar sambil bermain. Dekat situ kita boleh menarik minat pelajar tersebut. Contohnya yang malas membaca, ada yang pelajar ni dia macam malas membaca, dia lebih kepada main game. Jadi dengan cara-cara macam main game begitu, dorang mudah ingat, cepat ingat berbanding membaca buku. Itu cara saya untuk melalui saya punya pendekatan lah. Dan seterusnya, yes, Pak. Satu-satunya sih. Halo Cikgu, ada dua soalan daripada saya, yaitu yang pertama, bagaimana Cikgu yang macam mengaitkan tata bahasa dengan situasi harian supaya macam murid kan dia nampak kepentingannya ya. Okey. Macam saya, bagaimana saya mengaitkan tata bahasa dalam situasi harian dengan cara mengaitkan kehidupan sebenar mereka. Contohnya, di masa itu saya mengajar tata bahasa berkaitan tata bahasa subjek dan predikat. Dekat subjek dengan predikat tu, saya akan menunjukkan gambar, sebuah gambar, contoh gambar ibu memasak kah, lepas tu saya suruh dorang teka apa gambar yang dorang lihat tu. Dekat situ dorang boleh bagi contoh. Jadi itu contoh, ibu saya sedang memasak, contoh itu dalam gambar. Jadi dekat situ dorang boleh kaitkan dengan situasi harian mereka di rumah, ataupun saya akan bagi gambar berkaitan di sekolah. Dekat di sekolah tu apa yang pelajar buat. Jadi di situ dorang boleh kaitkan dengan harian dorang lah. Begitu. Dan yang soalan kedua, dia macam berkaitan juga, tapi berdasarkan yang cikgu bagi contoh macam gambarkan, kalau macam berdasarkan aktiviti itu, bagaimana cikgu menilai keberkesanan PDP tata bahasa cikgu? Macam contoh melalui pentaksiran kah, soal jawab, atau macam untuk mengetahui refleksi murid lah. Biasa kalau saya lah kan, sepanjang habis pembelajaran tu, saya akan minta dorang wakil bagi refleksi apa yang dorang dapat sepanjang pembelajaran tu, apa yang dorang faham. Contohnya begitu. Jadi saya menggunakan refleksi murid tu. Di situ saya tahu di mana tahap perkembangan dorang. Sama ada dorang faham ke apa yang saya belajar, tidakkah? Begitu. Itu sajalah daripada saya. Ada apa-apa soalan lagi? Oke, ada lagi soalan dari saya, dua soalan terakhir. Oke, soalannya, apa cabaran utama cikgu dalam mengajar tata bahasa kepada murid dan bagaimana cikgu mengatasi cabaran itu? Cabaran saya yang pertama, banyakkan bagi nota rujukan kepada pelajar. Kalau kita bagi slide sahaja dan latihan, macam terutamanya kepada pelajar yang tidak memberi perhatian semasa mengajar, kita kena buat persediaan sentiasa bagi nota ataupun sentiasa bersoal jawab dengan dorang, begitu supaya dorang faham. Dan soalan yang kedua apa tu? Bagaimana cikgu mengatasi cabaran tersebut? Bagaimana saya mengatasi cabaran tu? Begitulah cara saya sentiasa
bertanya dengan dorang. Selagi dorang tak paham, selagi tu saya terangkan sampai dorang paham. Begitu. Itulah cara saya lah. Oke, soalan terakhir, Cikgu. Menurut pandangan Cikgu, apakah kaidah paling berkesan untuk mengajar tata bahasa ni? Cara paling berkesan adalah sentiasa membuat aktiviti dengan menggalakkan belajar sambil bermain. Sebab melalui belajar sambil bermain tu, dorang mudah mengingat daripada macam baca buku je ni kan dorang cepat bosan. Daripada macam pengalaman saya sepanjang mengajar di SMAC ni, dorang lebih mudah tertarik bila selalu membuat aktiviti permainan lah berkaitan bermain begitu. Itu saja soalan dari kami. Terima kasih. Okey, sama-sama kasih. Terima kasih kepada Cikgu Melina kerana sudi meluangkan masa dan tahniah kerana habis sudah praktikal. Ya, terima kasih. Good luck semoga juga berjaya kepada di kamu. SPP Temeduga. Amin. Good luck juga kepada kamu semua yang bakal akan praktikal. Good luck semuanya. Yang debar-debar pula. Ya, memang berdebar-debar. Coba gambar dulu, gambar. Screenshot itu bola. Oke, satu. Siapa? Mana sudah? Oke. Sudah. 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke, itu Terima kasih, Mel. Oke, kasih ya. Bye semuanya. Bye.